Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Okay guys, so malam ni kita nak pergi ke Sepang Go-Kart, tapi kita tak main. Aku tak main, aku just nak tengok je diorang main. Pasal ramai kawan aku yang datang sana. Diorang ajak aku, tapi disebabkan kewangan tidak seberapa nak bagus bulan ni, so kita just santai lah, lepak. Kita pergi isi minyak dulu. Let's go. Kalau korang perasan, aku ada video sebelum ni yang pasal aku punya quick shifter problem kan hari tu. Kalau korang nak tahu, aku dah tukar baru. Tapi bukan tukar full set. Aku cuma tukar dia punya modul dekat bawah tu je. Lepas aku tukar benda tu, terus elok aku punya masalah. Selesai masalah aku yang sebelum ni. Pasal quick shifter sebelum ni, benda tu rosak. Tapi punca rosak tu aku tak tahu apa punca. Masuk air ke, ataupun memang aku tidak bernasib baik. Ya, aku tunjuk smooth. Kan sedap bro. Tapi time bulan Ramadan ni aku memang respect lah dekat kawan aku. Bulan puasa diorang main track baik. Diorang bagi tahu tadi pukul, sebelum berbuka diorang dah ada sana dah. Petang tadi diorang dah ada sana, buka dekat sana, lepas buka terus main track. Uish, padu. Jauh sebenarnya dari Damansara nak pergi KLIA, nak pergi Sepang. Aku rasa macam lagi jauh daripada nak pergi Genting. Bukan Genting lah, BHP Gombak. BHP Gombak bagi aku rasa macam dekat lagi. Okay guys, finally gerak tadi pukul 9:39, 9.40 baru sampai. Gila jauh. 40 minit guys nak datang sini. Tu baru nak datang. Pindah aku tekan break payah macam tu. Macam dah benar. Oi, Donan. Macam mana? Okey tak? Masuk YouTube. Hey, mana apa tu? Ni laju. Ini memang laju tengok dekat video dia kan. Memang padu lah. Masuk. Flag. So ada yang jatuh tu.
Okay bro, have fun. Ready, let's go. Mantap. Biasa bukan mak. Okay guys, selesai. Diorang nak pergi makan mamak, tapi aku tak on lah. Pasal nak kena balik lah. Kucing kat rumah belum makan ubat. Tu lah, sekarang ni orang bagi tahu dekat Elite hujan lebat. Nak buat macam mana? Baju hujan tak bawa. Tapi tak apa lah. Yang penting kamera selamat. Okay guys, so sampai sini saja video kita. Hopefully you guys enjoy the video. Thank you for watching and see you guys for the next video. Ciao.